Pak Yu, isu ayak tak settle lagi ni. Mana Kedah? Allah. Subhanallah. Siapa perasan? Saya ni boleh-boleh saya bergelak. Tapi satu benda saya tanya hampa yang berpolitik lah. Yang minat politik, yang berpolitik. Mahal tau. Andai kata hampa ambil politik ni sebagai hobi, dia adalah hobi yang sangat mahal. Politik bukan hobi saya. Okey. Saya minat berniaga. Bisnes, sembang pasal bisnes, lagi syok. Lepas tu pasal rawatan pembelian dadah. Dapat duit jadi hobi dah. Hobi ni jadi benda yang habis duit dah. Muhammad Ahmad. Saya bersetuju dengan Ratu Naga. Dia bagi tahu dia berpolitik sebab hobi. Yes. Banyak orang sanggup mahal sebab apa? Dia kena tinggal banyak perkara dalam hidup dia untuk politik. Banyak perkara. Dia banyak benda dia korban masa dia untuk politik. Masa berbual dengan anak isteri, masa sosial dia dengan masyarakat, harga sosial dengan masyarakat, harga dia dalam perniagaan. Mahal. Ada banyak yang kata korban. Bravo. Waalaikumsalam. Macam Muhammad Ahmad ni, dia jadi macam ni tau. Muhammad Ahmad ni dia anggap orang yang berpolitik ni dapat duit. Betul tak Muhammad Ahmad? Awak rasa politik ni dapat duit? Soalan, siapa nak bagi? Mai kau mana? Siapa nak bagi? Mai kat mana duit tu? Okey. Pak Yu, saya nak bantai Mohsin, boleh tak? Mohsin siapa dia? Saya tak kenal. Dahsyat ke dia? Bantai lah. Tapi bantai tu pastikanlah dia menguntungkan ummah. Sebaik-baik manusia, manusia yang memberi manfaat. Soalan saya, adakah perkongsian saya yang melibatkan politik ke orang memberi manfaat? Soalan. Anda kata tak bagi manfaat, saya tak buat. Setakat syok sendiri, mengejek, kutuk orang, troll, saya tak buat. Sebab dia tak ada manfaat. Apa yang saya buat, buka sini, rasa sini. Bantai mau dalil fakta yang tepat. Betul. Sampai orang tak boleh counter balik. Alhamdulillah setakat ni, apa yang saya sampaikan, alhamdulillah dengan izin Allah, tak ada siapa lagi yang berani counter. Sebab mereka tahu akibat dia. Sebab waktu kita jalan, masa kita ke depan, kan? Oh, Husin yang duk jeli. Oh, Husin hang ada kapasiti untuk bantai dia, buat dia tercedok. Kalau ada cun, sebab setakat ni Papa Gomo pun tewas tu. Papa Gomo pun tak berani. Husin ni dia brilliant, rajin, budak baik, jujur, ikhlas. Saya berani ke tuan, tanya pasal saya mana tahu awak berani ke tak. Setakat ni tak ada lagi lah. Saya berani je tuan. Berani okey lah. You pakai akaun sendiri. Pakai akaun sendiri lah. Anda kata hang menang dengan Husin, nama hang naik. Anda kata betul, hang boleh buat Husin tercedok, nama hang naik. Ni akaun saya. Okey. Pakailah nama sendiri. Kan? Tap screen guys. Share terus. Bismillah. Andai kata
So Hana ni Hussein tu atas point apa? Maksudnya atas point apa? Dulu saya pun ingat kot pok-pok tu terror, pok-pok politik ni. So pasal saya tak naik room sebarang-sebarang. Nak bercakap lama-lama duduk lepak, saya tak naik. Bukan semua benda masuk dalam jiwa saya. Saya tak minat jenis jadi macam cikgu sekolah kan, apa nama, jadi cikgu bagi tahu ni fakta-fakta ni, tak. Kita kena bagi point, just sentuh sini. Dah guna sebab marjan Ana? Alhamdulillah Puan Ana, terima kasih Puan Ana. Boleh Puan Ana kongsikan? Berapa hari dah Puan Ana guna sabun marjan? Berapa hari dah? Thank you Puan Ana. Alhamdulillah. Cuma tanya pendapat Pak Yu sebab saya hormat dekat tuan idola saya. Tak payah di idola, tak bagus. Idolakan manusia ni tak bagus. Kan? Hang ada point, carry on lah. Aku pun nak tengok juga. Bolehkah Hussein tu tercedok? Mudah cerita tak main kerja government. Mudah cerita tak minat kerja government. Maksud you? Maksud you? Kan? Kita ni jangan kita terbatas sebab sesuatu untuk kita nak sampaikan kebenaran. Contoh dia. Ingat tak itu masa kes Ustaz Zaidus? Kan? Saya nak ajak fight atas lapangan. Maksud you? Bagilah tahu. Cuba hang naik kotak. Hang share dengan aku, bagi tahu. Apa yang hajat. naik tahu kotak. Mudah cerita tak minat kerja government. Kerja government sekarang untung. Boleh lah. Masih kategori untung lah. Gaji besar. Benefit banyak. Boleh lah untuk orang yang berjiwa bekerja kan. Cuba teman naik kotak, cerita, bagi tahu apa yang you nak fight macam mana, ni apa semua kan. Silakan. Bro ya Okey. Berapa hari dah guna sabun marjan? Cik Ana, jangan tinggal solat awal waktu. Saya cuma nak fight dengan dia atas dasar mulut dia kerajak. Okey, mulut dia kerajak tang mana tu? Nak tahu juga adakah mulut dia sekerajak mulut saya? Jangan gantung ayat. Tadi kata nak cakap mengikut fakta jelas, jangan gantung ayat. Mulut Pak Yu lain, mulut Pak Yu fakta. Hussein fakta je Hussein. Bagus juga. Cuma dia perlu pengalaman lebih lagi lah. Tak apalah, dia muda lagi. Hussein auta buat apa? Naik lah atas. Naik atas. Cerita kat aku, dia auta buat apa? Tak payah naik je. Mudahkan cerita. Duk nanti cari balik lah apalah. Teman naik kotak. Naik kotak lah. Bukan saya nak buat apa pun. Naik kotak.
cakap. Tapi setakat ni Menteri Besar Kelantan pun tak berani dengan Husin. Kira hebat lah. Berani kan dia hebat. Setakat lah ni Menteri Besar Kelantan yang ada sekarang tak berani. Obat tak berani. Ada orang yang seberani Husin. Thank you Ben follow. Terima kasih. Assalamualaikum. Muhammad Husin ke? Tu ya ke? Tadi dia kata Muhammad Husin. Geng share geng. Baru ada 2 share. Alhamdulillah, terima kasih. 1800 like. Kita perlu lagi respon yang lebih banyak. Tolong bantu saya share lagi. Tak jawab Pak Yus. Itu lah. Assalamualaikum Pak Yus. Salam Farouk. Kan. Oh, dia okey Bakadun. Amin. Saya mendoakan dan sentiasa mengharap yang Muhammad Husin menjadi salah seorang pemimpin YB ke NP ke, tak kisahlah. Suara dia tu, andai kata suara dia masuk parlimen tahuan. Husin suara dia masuk parlimen jahanam. Tak apalah, bagi dia don dulu sepenggan. PIU 17 bagi dia masuk parlimen. Tadi mana dia yang nak lawan Husin dah saat ni? Betul Pak Yus. Patutlah kalau kata hang nak lawan dia pun bagus juga. Sebab kita pun nak uji juga Husin. Nak tengok dia boleh ditewaskan macam mana. Sekarang ni nega ayam yang bakar bulan puasa ni tu. Hujah fakta tempat Husin mulut dia takkan keluar benda tak ada isi. Skill tu tak apa, boleh repair, tak ada masalah. Kalau kalah menang belakang cerita. Betul tak? Kalau kalah terhormat pun bagus. Pak Yus Stidlar tak faham. Poli terima kasih follow. Dia ada juga orang yang boleh kalah, tetapi kalah dengan orang semua puas hati. Ada fight. Kalah ni biar ada fight, jangan kalah bodoh. Sama-sama, alhamdulillah. Terima kasih Bang Syikat. Afat, sempoi. Terima kasih Gagak Hitam, Farouk Gagak Hitam, thank you. Belajar like. Apa tu yang belajar like pun semua. Yang nak share-share. Alah naik atas ni, cuba cakap direct terang. Saya pun nak tengok juga siapakah yang boleh buat Husin tercedok. Nak tengok jugalah. Setakat ni yang tertinggi Menteri Besar Kelantan tak berani. Tak berani. Yang dipanggil singa perang, dia pun tak berani Husin. Macam mana hang boleh kata hang nak fight dengan dia? Aku rasa macam dahsyat dia ni.
Betul itu. Yes. Lagi 5 tahun Hussein sekarang 10 kali ganda daripada sekarang. Saya tak kira bab lain. Yang saya tak kira tu bab lain, cuma hanya atas terang kita mana tahu kita nampak hang boleh pi. Cuba cerita. Apa dia? Hang nampak point apa? Aku sokong Pak Yu, terima kasih. Tok Perang Singa Monti Kelantan memang lemah. Baru tahu lah lepas Hussein pi dekat dia tu, ajak debat tu, kita nampak kelemahan dia. Rupanya dia ni berani one way. Kita tahu dah rupanya pok-pok PAS ni, ulama dia ke, ustaz dia ke, tok guru dia berani one way. Dia hanya berani satu arah. Tapi bila patah balik, dia tak berani. Satu panah pun dia tak boleh tahan. Mesti kena satu pop. Kena satu pop. Sebab tu dia tak berani. Ustaz Zainul tak berani. Dia boleh one way. Two way dia tak boleh. Masa di Dun Kota, Hussein kerja keras, alhamdulillah. Satu hala memang pengecut tu tak berani. Dia tak berani. Hebat-hebat Ustaz Zaidul pun, dia mana berani? Tak berani. Dia jenis dia hantar orang dia pergi. Dia hantar orang dia pergi. Macam-macam jenis lah orang dia. Hak mai tu. Tapi dia tak berani. Lepas tu bagilah alasan tak layak lah. Malah layan lah. Macam tu. Tak nampak lah dia race. Tak nampak dia race lagi lah dalam track. Tak nampak dia race. Dia macam Lamborghini kan. Pernah tak Lamborghini masuk track race? Ferrari ada F1 Ferrari ada, F1 Lamborghini ada kan. Kalau betul padu masuk F1 lah. Kenapa Ustaz suka pecah orang-orang Melayu untuk bersatu, tapi saya tengok Pak Yus pecah kaum Melayu, ya ke? Kan? Subhanallah. Tak ni. Kalau berani, masuk lah. Masuk track lah. Ni macam ni berani lah ni. Dia nak fight dengan Muhammad Hussein. Ketil Garib berani lah. Saya kalau masuk room orang lain, room siapa saya boleh masuk. Saya berani ya. Cuma mereka lah lemah. Mereka tak boleh handle kalau saya masuk. Kan? Saya masuk room Yusman ke, room apa, siapa-siapa punya room ke. Alhamdulillah. Bersantai, relax, senyum, layan. Mereka pula lah yang tak boleh tahan. Kan? Betul tak? Jek Han. Terima kasih yang hadir. Kalau tak suka, diam. Tentang apa tu? Diam tentang apa tu? Melayu kena bersatu. Ada PAS mana boleh bersatu Melayu? Nak bersatu Melayu tu, hancur musnahkan PAS. PAS parti pembenci Melayu. PAS parti pembenci Islam. Barulah Melayu kat betul. Musnahkan PAS, Melayu kuat, insya-Allah. Tak ada masalah. Perosak dalam negara ni PAS. Yang rosak ni, masyarakat rosak ni bukan sebab Cina ke, India ke, orang-orang jahil ke, tak. Sebab ustaz-ustaz ni lah merosakkan masyarakat. Belah puasa kena puasa lah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hapuskan PAS. Melayu pecah. Islam rosak kena PAS, betul. Habis Haji. Setuju Nurul. Saya setuju Pak Yu. Alhamdulillah Pak Long. Betul bro. Islam itu indah. Yang merosakkan Islam ni ustaz-ustaz PAS
Yang merosakkan Islam, masyarakat, bangsa semua ni. Ustaz-ustaz PAS, aku nak tanya apa? Tok Guru PAS hak hidup sampai hak mati. Ada tak depa pejuang bangsa? Hak hidup lah ni dengan hak mati dulu. Tak ada yang pejuang bangsa. Mereka benci kepada perjuangan Ashabiah. Subhanallah. Ustaz sambung Pak Yus. Saya UMNO tapi dah batak untuk UMNO sebab Zahid tu alasan. Zahid mantap, Gila Zahid. Tak ada presiden yang terbaik dalam seluruh parti yang wujud dalam Malaysia ni jatuh kepada Zaid Hamidi. Disebabkan dia sangat terbaik, itulah membuatkan mereka meloncat. Betul tak? Hapuskan PAS, insya-Allah. Melayu bersatu, Islam kuat, negara aman, insya-Allah. Abang Haji suruh. Assalamualaikum Pak Yung. Salam. Betul? Zahid sumpah no DAP, no PKR. Lagi no bersatu. Bagi perhabis lah. Come on lah. Kata Zahid teruk, tambah lagi lah. Tulis sama kita. Tolong tulis. No apa? No DAP, no Anwar. Bukan no PKR. No Anwar. No apa? No bersatu. Assalamualaikum Pak Yum. Salam. Terbaik. Terima kasih Jai. Dia pun marah Zaid sebab tak nak join PN. Iya ke? Dia tak cakap pun. Orang sebenci sebagai contoh ni, betul? Saya boleh buktikan yang Zahid tu bagus. Dia adalah presiden yang terbaik dalam seluruh presiden kat Malaysia setakat ni. Dan dia adalah presiden yang terbaik yang tidak pernah dan kali ini dia pemiliki adalah Zaid Hamidi. Sebab tu dia pun sangat marah. Setuju sangat. PAS untuk dihapuskan. Bukan Zaid UMNO berkubur. Okey. Dia tengok. Dia ayat tak habiskan dulu lah. Ni. Jahan. Habiskan ayat tu. No Zahid. No DAP. No Anwar. No bersatu. Tidak. Kerana Zahid lah UMNO tak bubar. Mari kita postmortem. Apa yang baiknya Zahid ni? Apa yang hebat sangat? Takkan cakap saja. Balon terus, PMX dan Zahid terbaik. No PKR, no DAP, no bersatu. Baik. Ada tak Zahid cakap no PAS? Betul. Zahid tak cakap no PAS. Baik. Bismillah semua, bismillah. Siapa nak saya huraikan? Saya suka ni. Macam dia kata, Zahid tak cakap no PAS. Cantik. Ni, 290 mata memandang. Hebat. Zahid tak cakap no PAS. Huraikan. Sabar menunggu. Tapi tak sampai 10,000 lagi. Boleh kawan-kawan bagi saya 10,000 untuk saya huraikan. Bukan jauh pun, sekejap 2 minit sampai 10,000. Tu dia. Okey. Sekejap je dah. 5,000 dah sekejap je. Saya minta 10,000 bukan banyak. Zahid tak cakap no PAS. Hebat Zahid. Allahumma salli ala sayyidina. Terbaik ya. Sebab PAS memang tak ada senarai dalam list. Bukan macam tu Pak Nurul. Teruskan komen, share. Tengok apa boleh buat. 10,000 tu sekejap kan? Apa boleh buat? Tap screen. Siapa yang tak punch card je siap. Allahu Akbar. Tu dia 7,000. Bila minta dia bagi. Share boleh tak bagi seorang satu share? Ada ni. Seorang satu share. Ada 293. Mana kata kena ada 290 share lah. Lebih kurang macam tu dekat bawah ni. Go. Terima kasih yang tak follow siap.
Baik. Tapi Pak Yus, kalau UMNO bersama-sama PAS bermakna PAS Al-Kafirun lah. Okey. Semangat dengar pendapat Pak Yus menanti. Bagus. Wah, sikit lagi. Come on guys, share baru 15. Ambil share seorang satu. Tak banyak pun, tak minta dua pun, minta satu je share. Thank you. Yang tak follow tak siap. Yang nak punch card, alhamdulillah boleh punch card. Baik. 10,000, mantap. Soalan saya. Betul kan? No DAP, no Anwar, no Bersatu. Betul? Andai kata, ni hebatnya Zahid ni. Hebatnya Zahid. Andai kata, subhanallah. Andai kata Zahid sebut no PAS, PAS jadi pembangkang ataupun tidak? Soalan. Adakah PAS jadi kerajaan ataupun jadi pembangkang jika Zahid sebut no PAS? Andai kata Zahid sebut no PAS. Ni belit sikit kan, belit kan. Susah nak faham. Okey. Zahid sebut no DAP, no Anwar, no Bersatu, no PAS. PAS jadi kerajaan ke jadi pembangkang? Jawapan dia, PAS akan jadi kerajaan. Geliga dah otak Zahid. Bermakna Zahid simpan satu kad yang orang tak tahu. PAS ni yes ke no? Jika Zahid tunjuk no PAS, dah tentulah PAS gabung dengan perpaduan. Zahid tak tunjuk kad tu. No C. Dia baru kata, ada satu kad lagi Zahid tak sebut ni. Okay, PKR dah, ni PKR sebut dah, Anwar sebut dah, DAP sebut dah, Bersatu sebut dah. Hai, satu kad tu kad PAS tu, apa dia tak sebut Bijak Zahid. Come on lah, orang UMNO. Waalaikumsalam. Abu Usman. Orang UMNO. Hampa tak rasa apa-apa presiden nampak tu. Super duper. Sebab dia kena faham. Gelombang politik yang ada, Zahid tahu UMNO berkemungkinan besar kursinya kecil. Dan UMNO tidak boleh menjadi kingmaker. Betul ke betul? Tunggu sekejap. Tidak ada kingmaker masa PRU 15. Betul? Siapa dapat sesuatu? Adakah UMNO kingmaker? Soalan. Yes or no? Yes or no?
Hari itu UMNO bersedia menjadi pembangkang. Pak Lee tak mana? Lah, hang tak tahu ke? 30 kursi je. Dan kemenangan yang boleh jadi kerajaan dan telah dijemput pun jadi kerajaan adalah PH dan Perikatan Nasional. Betul ke betul? Betul ke betul? Jadi kerajaan lah. Jadi kerajaan dah. Dah tak ada siapa boleh dakwa-dakwi. Memang layaknya PN dan PH menjadi kerajaan. Dan selayaknya UMNO jadi pembangkang. Tak ada dakwa-dakwi. Apa kuasa UMNO jadi kerajaan? Tak ada dah. Bye-bye. Bye-bye UMNO. Macam mana UMNO nak jadi kingmaker? Tak ada. UMNO kan kingmaker. Tetapi disebabkan ialah rezeki ditentukan Allah. Namun disebabkan kebijaksanaan ucapan yang diberikan oleh Zahid Hamidi membuatkan dia berkata no DAP, no Anwar, no Bersatu. Dia simpan satu kad. Korang boleh bayangkan kepala otak Zahid ni. Dia boleh tengok politik tu di belakang. Di belakang suasana kedudukan serangan dalaman dan luar politik, luar parti. Macam mana dia boleh bawa UMNO menjadi kerajaan hanya dengan tidak menyebut perkataan no PAS. Bila dia tak sebut perkataan no PAS, PAS rasa apa? PAS rasa apa? Dia kata, daripada aku gabung dengan PH, baik aku gabung dengan Zahid. Sebab dia tak sebut no PAS. PAS berjudi time tu. Dia dah boleh jadi kerajaan dah masa tu. Bersatu. Boleh jadi kerajaan. PAS jadi kerajaan. DAP jadi kerajaan. PKR jadi kerajaan. Anwar welcome masa tu. Welcome. Namun mereka buat press conference menolak untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Saya sebut no Anwar, no DAP. Kerajaan tidak berjaya ditubuhkan. Patutnya hari itu kerajaan perpaduan adalah PAS, Bersatu, PKR dan juga DAP. Tetapi PN menolak kerjasama dengan PH. Ingat tak ayat tu? Kita tidak mahu bekerjasama dengan PH. PH bermakna dia will untuk tidak menubuh kerajaan. Sebab dia orang tak tahu kad Zahid tu yes ke no kepada PAS. Dia tunggu kod-kod UMNO mai nak buat. Dia tunggu kod-kod UMNO nak mai. Zahid duduk kat hotel relax.
Ni Zahid buat je lah. Aku ingat kan Zahid kat hotel macam mana. Kalau Zahid lah lepas apa nama lepas Perikatan Nasional. Tidak mahu menjadi kerajaan. Zahid je tidak. Yes! 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 Jadi. Wow, jadi. Yes! Jadi. Dan Zahid pensan selama 5 hari. Kerana terlalu happy, terlalu terkejut, strategi dia menjadi Zahid pensan selama 5 hari. Relax lah. Pasal apa tercak akal pula? Ni, guna. Ha. Siapa nampak game Zahid? Brilliant. Brilliant ke brilliant? Teruskan Pak Ya. Mai hari kelima Zahid pun terjaga daripada pensannya. Dan berlakulah kekacauan perpaduan yang asalnya BN memang pembangkang namun menjadi kerajaan kepada UMNO yang bahlul. Ni untuk UMNO yang bahlul. Kepada UMNO yang bahalul. Aku salam. Engkau yang bahalul ke? Zahid yang masalah. Bila kau sebut no Zahid tu, saya dulu UMNO, saya tolak UMNO sebab Zahid. Memang hang bahlul. Teruskan perjuangan Pak Yus. Saya bukan pejuang UMNO. Saya bukan UMNO pun. Tapi saya tak tahulah, korang punya kepala otak kononnya politik, tiba-tiba kena game dengan pokok bodoh tu. Yang patut jadi kerajaan tak nak jadi kerajaan. Ha. Yes, Zahid koyak akan on. Cikgu Zul. Tepat ke tepat saya kata, Zahid adalah presiden yang terbaik yang belum pernah UMNO ada sebelum ni seperti Zahid. Siapa yang setuju, komen setuju. Gila tak game dia? Mana ada harapan jadi kerajaan? UMNO mana ada harapan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Setuju. Habis tu, kau ingat kami nak ikut kepala otak mangkuk ayun kau? Kita dah ada presiden yang terbaik macam ni. Tiba-tiba kamu tak mau sokong UMNO sebab Zahid. Kau rasa? Nak ikut bodoh macam kau ke? Nak ikut bijak macam Zahid? Jambu batu. Serangan UMNO dalaman dan luaran konflik. Mantap, Bik Zahid. Setuju Pak Yu cakap apa? Alhamdulillah. Seni politik. Dalam masa yang sama, Zahid tak gadaikan prinsip. Apa maksud Zahid tidak gadaikan prinsip? Apakah maksud Zahid tidak gadaikan prinsip? Prinsip UMNO. Sebab masa pilihan raya, dia tidak bekerjasama betul.
Sebab BN go solo. Allahu Akbar. Betul Zahid PMX mantap. Alhamdulillah. Gila betul Zahid tu. Dahsyat tu. Allah Ta'ala menghantar Zahid pada masa yang tepat menjadi Presiden UMNO. Di saat UMNO tumbang. Di saat UMNO tumbang. Presiden UMNO yang lain, semua di saat UMNO menjadi kerajaan. Seronok isu Zahid. Seronok. Cerita Zahid memang seronok. Kalau anda kata apa kupas cerita Presiden UMNO yang paling brilian dan paling brilian berbanding mana-mana parti dan juga di dalam parti. Zahid adalah presiden yang paling brilian di dalam parti dia sendiri dan juga di mana-mana parti. Zahid adalah paling brilian dan paling pendiam. Sehingga orang tak boleh baca strategi dia. Malah dia membaca strategi setiap presiden. Bukan setakat presiden, pengikut dia pun dia baca strategi. Pengikut lawan pun dia baca strategi. Dia just relax, tunggu keputusan, ambil hasil. Hari ini UMNO mendapat hasil menjadi kerajaan. Menjadi parti di dalam kerajaan perpaduan. Ta da 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 da. Ta da da. Ta da da da. Ta da da da. Siapa yang nampak apa yang saya nampak ni? Saya rasa ramai yang nampak apa yang saya share ni. Subhanallah. Ui, aku kalau cerita bab Zahid berpeluh, beb. Seronok. Semangat. Allah mesti selamat. Thank you, follow. Terima kasih Muhammad Zul Khairi. Siapa yang puas hati penerangan tentang hebatnya presiden yang bernama Zahid Hamidi? Tak, sebab ada orang kata, tak saat ni ada satu orang hamba Allah tadi dia kata, saya UMNO. Selagi ada Zahid, dia tak sokong UMNO. Perlukah sokongan daripada orang yang macam tu? Selayaknya yang macam tu hanya daripada golongan-golongan un. Bukan golongan UMNO. Cerita lagi Pak Yus. Puas hati Pak Yus, alhamdulillah. Zahid hero UMNO, hero Melayu, hero Malaysia. Dan Zahid adalah hero Anwar Ibrahim. Tapau semua. Zahid adalah hero Anwar Ibrahim. Zahid adalah hero kepada Mat Sabu. Semua parti-parti komponen di dalam kerajaan perpaduan, hero dia siapa? Zahid Hamidi. Kawan yang muda lagi. Sebab Zahid lah membawa semua parti-parti ni menjadi kerajaan. Kejap. Tang. Suka buat cerita pasal Zahid ni. Saya pun suka kalau yang saya pelik. Saya tak tahulah sama ada pelik ke, sorry bukan pelik lah. Yang saya heran, pasal apa orang marah bila orang kutuk Zahid? Saya suka. Betul sangat ujar Pak Yus.
Saya suka orang condemn Zahid. Sebab kalau orang tak condemn, macam mana saya nak cerita? Jangan kutuk, jangan hina presiden kami. Jangan kata kat presiden kami, masa dia kata ni lah peluang. Tak ada demand, macam mana nak supply? Kau tak ada demand, macam mana nak supply? Betul tak? Betul. Pak Yus pula titik ke dalam UMNO menyalahkan takkan tak ada apa-apa. Andai saya nak pilih parti boleh jadi, saya boleh jadi dulu memang saya nak ambil UMNO, tapi boleh jadi sekarang saya tertarik dengan satu parti lagi. Tapi tak apalah nantilah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan satu parti lagi. Tapi UMNO memang terbaik lah. Presiden UMNO terbaik, parti UMNO terbaik. Problem dia pengikut UMNO tu. Betul Pak Yus? Jadi korang kena lahirkan penyokong UMNO yang terbaik jugalah. Perlu keseluruhan terbaik. Jangan disebabkan kita banyak yang terkubur di dalam UMNO. Pak Yus, join lah Amanah. Saya duk nampak Amanah. Saya tengok Amanah dinamik. Tak banyak konflik. Kan? Tak banyak isu lah. Kalau sebut parti yang saya maksudkan tu Amanah lah. Saya puji lah. Sama cerita. Dah cerita dah tadi. Tapi saya nak bagi tahu lah kat korang. Zahid adalah presiden yang terbaik di dalam partinya. Maksudnya presiden UMNO tu, Zahid lah yang terbaik setakat ni. Dan presiden di keseluruhan parti-parti adalah Zahid yang terbaik. Pak Yu jangan cakap DAP kan walaun muntah darah. Dia DAP, kalau DAP dengan Amanah, saya tengok Amanah lebih dinamik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanah dah kencang dengan UMNO. Perkataan mantapnya. Saya sendiri Terengganu mula berjinak-jinak ambil tahu pasal PAN. Dulu saya tak tahu pasal Amanah. Tak usah panggil PAN, kita panggil Amanah. Dulu, selagi kita keliru mana satu kan PAN kan. Dulu saya pun rasa Amanah ni macam Amanah je. Amanah pedia perjuangan dia kita tak tahu kan. Tapi namun macam brother yang daripada Terengganu tu, dia dah mula start nampak tu Amanah tu. Amanah dinamik tu. Pak Yus, saya nak join DAP. Silakan. Jangan pas sudah. Okey. Zahid tu pernah korap lagi dapat yang terbaik hang betul lah Pak Yus. Tak apalah. Itu hang punya pandangan. Kan? Itu apa yang hang nak. Kami nak gadai akai kami macam hang. Of course lah tak kan. Kami bukan hidup dengan akai apa. Kami hidup dengan kebenaran. Sebab Islam tu tentang kebenaran. Okey. Sebab apa? Pasal Zahid tadi ada soalan. Sorry tak tanya. Setakat tadi ni tentang Zahid, korang ada kemuskilan ataupun ada yang tak bersetuju dengan apa yang saya sampaikan? Ada tak? Ulas sikit pasal kes dia. Kenapa kami nak ulas kes yang tak ada kes? Pak Yus dah alang-alang cakap pasal mana cerita pasal Mak Sabu. Tapi kalau saya nak cerita, saya cerita pasal mana? Bukan pasal Mak Sabu. Bukan pasal Mak Sabu, pasal mana? Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Semua puas hati.
tentang Zahid. 47 itu maha. Maha untuk menyelamatkan UMNO. Okey. Alright. Allah, puas hati? Alhamdulillah. Ada yang tak puas hati? Alhamdulillah. Ada yang tak puas hati? Pak Yu ceritalah kebijakan amanah dalam politik pula. Amanah ni kalau nak cerita tentang kebijakan bab lain. Tetapi kalau cerita tentang amanah tu boleh. Jom musnahkan PAS. Okey kita ambil simple sebagai orang yang keluar daripada amanah. Dan orang amanah saya harap bolehlah buat live, buat BTT ke, cerita tentang amanah. Tapi saya cerita sikit tentang kenapa dalam banyak-banyak parti UMNO, DAP, PAS, Bersatu, yang saya tengok yang paling dinamik sekarang ni adalah amanah. Natal betul tak you? Betul tak komersial. Nama dia tak komersial. Padahal parti baru kan. Baik. Mari kita sama-sama kita Pak Yu, saya iktiraf sebagai pakar strategi dan pemikiran politik. Terima kasih MR. Baik dalam semua parti yang ada, ni kata dinamik ni, yang paling fleksibel dan boleh diterima oleh semua jenis bangsa, dia terbukti diterima oleh semua bangsa, semua agama, memberi sokongan pada dia walaupun bukan ahli dia. Satu-satunya adalah amanah. Sebab hari ni amanah dengan asas Islam yang dia bawa, rahmat alam, rahmat sekalian alam, betul-betul rahmat sekalian alam, membuatkan orang India, Cina yang beragama Buddha, Hindu, Islam, semua memberi sokongan kepada dia, membuatkan amanah. Ada berapa kursi sekarang? Korang tulis. Okey. Tengok majoriti dia menang Pak Yus. UMNO tak boleh menang kat kawasan Cina. UMNO tak boleh pergi kawasan Cina tanpa BN. Tak boleh. DAP tak boleh menang kawasan Melayu. Amanah boleh tembus kawasan Cina, India, Melayu. Semua dia boleh tembus. Wow! Siapa baru nampak? Siapa yang baru nampak? Terbukti ke? Cakap saja. Terbukti ke cakap saja? Nampak tak? Nak tukar wadah gini. Nampak cantik Potensi bila orang PAS kenal PAS siapa? Orang PAS nak pergi ke UMNO ke dia nak pergi ke amanah? Paling relax. Orang PAS ni dia dah letih dah. Dia dah letih dah. Duk semangat jadi munafik bersama dengan Tok Guru. Dia nak relax. Tempat paling relax mana? Tak banyak skandal, tak ada isu, tak ada dia kata jangan masuk parti kami, hampir cari parti lain. Ada amanah buat begitu? Tak ada. Ada ahli-ahli amanah buat lagu tu? Tak ada. Amanah kesombongan ni paling bab sombong. Dia bila hebat masalah dia sombong.
Dia problem dia bila dah rasa parti dia hebat, dia sombong, tu problem dia. Sebab tu saya kata kita UMNO parti terbaik, presiden terbaik. Tetapi yang ahli dia, penyokong dia pun kena terbaik jugalah. Nak bantu, WhatsApp je, YB laju datang. Yes. Hampa tengok macam Tam Amanah, Tam Hantu Raya. Bengong letak nama Hantu Raya. Apa saja problem, situasi hampa yang melibatkan kawasan Penang, dia bersedia mendengar dan bersedia menjawab dan menguruskan. Betul ke betul? Soalan aku. Tam, hampa kenal tak Tam? Dia mana? Dia ada jawatan. Hang sebut apa? Cumanya hang tak mau dengar dia apa dia nak bagi tahu. Dia bersedia berkhidmat. Setuju? Macam aku cakap saja. Aku tak buat pun. Tang tu raya. Betul. Pak tang mana? Siap dia tanya. Tang mana? Kawasan aku. InsyaAllah aku sampai. InsyaAllah aku buat. Betul. Ustaz-ustaz yang jual amanah kebanyakan tolak amalan takfiri. Tam memang sedi. Yes. Alright. Jadi itu baru aku tak ambil terus pada Mak Sabu. Kita tengok di sudut brand parti, brand dia, gaya dia bergerak, dan kita tengok bawahan dia macam mana. Dinamik. Cun tak pergerakan amanah. Persoalan dia, macam mana amanah dia boleh create dia punya brand, dia punya niche yang tak sama dengan semua parti yang ada. Macam Bersatu, dia kopi sebiji yang UMNO punya. Sebab tu Bersatu orang tak sebut. Betul ke betul? Orang sebut PAS PN. PAS PN ada sebut Bersatu. Orang Bersatu pun tak cakap Bersatu. Sebab dia kopi. Dia tak ada niche dia. Dia tak ada tagline dia sendiri. Sebab tu Bersatu tenggelam. Boleh jadi Bersatu ni dia tak ada kajian. Dia buat ni dia ambil tiru. Alasan dia nak ganti UMNO, betul? Kalau betul, komen betul kan? Kan? Okay. Cuba tengok macam tu Reina kata. Dia kata kesian Kak Amanah sanggup. Sebenarnya dia cemburu dengan kelebihan yang ada pada Amanah. Betul? Orang kafir pun sokong Amanah. Orang kafir bagi Amanah kemenangan. Undi Amanah. Bermakna potensi Amanah secara logiknya, potensi Amanah jika dibawa dengan cantik dan baik, dengan niche yang ada, boleh menjadi parti yang paling terbesar di seluruh Malaysia. Nampak? Sebab tu mereka sibuk bagi tahu Amanah balaci DAP. Sebab apa? Sebab Amanah mendapat sokongan daripada orang-orang Tionghoa, orang India. Sebab tu mereka
sebenarnya bagus dia berkata amanah balaci sebabnya dia punya dekat dengan orang non-Muslim, yang Muslim dia dekat. Bila benda tu akrab, sebab tu ditimbul soal balaci lah apa, sebab apa? Dia orang tak dapat buat dia macam tu. Dia orang tak dapat. Sebab tu kena bawa Islam cara betul. Bila bawa Islam cara betul, orang kafir pun suka. Orang kafir pun jatuh cinta dekat Islam. Macam mana amanah bawa. Kerana abang Mak Sabu, yes, boleh jadi sebab kita tengok Mak Sabu dia tak dia tidak mengabaikan mana-mana bangsa sebelum dia jadi menteri. Dia akan mendengar. Betul ke betul? Mak Sabu dulu. Itu brand Mak Sabu. That's why orang Cina, India, orang Melayu pun ramai yang sayang dekat dia. Jelas. Terbaik Pak Yus. Terima kasih. Tak, saya cakap sebab saya tak banyak tahu. Yang saya nampak, saya cakap apa yang saya nampak. Syukur baik, terima kasih Pak Lui. Kan? Baik. Apa jasa amanah pada agama Islam? Itu sesuai soalan kepada PAS. Sebab apa? Amanah tak tunggang agama. Soalan tu sesuai Nas kepada PAS. Alright. Yang tu troll Nas. Mak Sabun apa semua tu troll. Pak Yus ajak kita berfikir dan mengupas akal fikiran. Yes. Betul? Saya tak buka lah cerita Mak Sabu buat kerja apa lagi dahsyat lah. Sekali cerita dia saja pun 3 live pun tak habis. Dia kena cerita daripada awal. Tapi saya dah buat dah live tentang Mak Sabu. Apa tengok dekat YouTube lah. Apa tengok dekat YouTube, ada cerita tentang Mak Sabu yang saya kongsikan. Ada beberapa live yang saya sharekan tentang Mak Sabu. Farouk Gagak Hitam kata, betul tak Pak Yus, amanah bawa jalan Tok Guru Ni Aziz? No, saya tak setuju. Saya harap amanah tidak menunggang orang yang dah mati. Dan saya tak nampak pun yang dia membawa jalan Tok Guru. Tak payah pakai amanah, tak perlukan populariti Tok Guru Ni Aziz. Tak perlu pun. Cantik dah tu. Tok Guru Ni Aziz pas. Dia bukan amanah. Please, saya minta tolong amanah. Jangan tergelincir dalam bab ni. Amanah dah ada niche dia sendiri. Please, saya minta sangat-sangat amanah. Tak kira lah kamu pengikut amanah, penyokong ke apa ke. Amanah dia dah dia punya brand dia sendiri. Dia tak perlu gunakan arwah ke apa ke, dia tak payah. Teruskan je. InsyaAllah. Nah? Terima kasih Farouk Gagak Hitam. Okay, boleh faham. Ya, Mak Sabu low profile. Tangkap ikan dalam kolam, dia bagi-bagi saya saja gitu. Dia seronok macam tu. Dia memang orang pertanian. Bagi pula Menteri Pertanian kat dia, dia rambat lembu, tumbang harga lagi lembu. Kalah daging ayam. Amanah dia tak ganggu. Macam PAS. Amanah lebih rahmatil alamin lah. Macam Islam. Bukan dia. PAS bukan bawa Islam. PAS merosak Islam. PAS merosak akidah, agama. Amanah pilihan terbaik. Tak kisahlah bekas ahli PAS ke apa. Cuma pandangan saya, jika orang PAS dia nak beralih tempat yang paling natural, ataupun orang yang tak selesa dengan parti-parti lain, dengan amanah lebih selesa. Sebab saya pernah berjumpa dengan beberapa orang amanah dan saya mendengar perbualan dia orang, penceritaan mereka, terpesona juga. Pak Yus sebab parti. Amanah sekular. Biasalah PAS kalau setakat orang tu sekular, orang ni bid'ah ni, biasalah PAS. Tafsiri standard lah Syam. Standard lah.
Abang Mat sekarang cucuk tanam bawang, insyaAllah. Okey. Kan? Bagi contoh agar PAS tunggu agama. PAS tak perlu beri contoh dah. Kan? Apa dia lagi? Mak Sabu Syiah. Allah Akbar. Buat apa buat ni? Kena mute ni, tak boleh ni. Orang lain cakap fakta, orang lain cakap fakta Pak Yus. Silap kata nak mute tepin pula dah. Kan? Itulah kehidupan. Allahu Akbar. Tengok, saya hanya pin je. Dekat bawah tahu jawab tak? Kata Mak Sabu Syiah tapi pergi Iran. Adi pergi Iran. Aku tak cakap tentang kau, sorry. Kau tak popular pun nak sembang pasal kau. Aku nak tengok hujah kau, bukan kau. Saya tengok komen tuan-tuan, bukan tuan-tuan. Hantuk sorok perasan. Subhanallah. Siapa yang rasa menarik? Aku pin je. Tak payah cakap. Kadang-kadang tak payah cakap pun benda tu. Pin je. Itu je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay guys. Setakat ni apa-apa soalan? Kelakar bila mereka sebut apa Mak Sabu Syiah. Kelakar. Waalaikumsalam. Sa'ad Omar. Kelakar. Jom selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Weh, terima kasih geng. Sikit lagi 20,000. Teruskan tap screen. Tadi boleh buat sekejap 10,000. Boleh sekejap ya. Tak saat kita cerita tentang apa? Termasuklah sebab tadi ada orang kutuk Zahid. Kalau hampa tak kutuk, saya tak boleh cerita. Sebab hampa kutuk Zahid. Hampa kutuk apa Zahid? Zahid terbaik. Kan? Kami takkan maafkan kamu semua kerana menjual agama untuk senang di dunia. Sebab tu saya buat apa yang saya buat sekarang. InsyaAllah. Guys, siapa yang ada dalam ni, saya minta korang semua tolong tap-tap screen terus, share terus, dan minta support masuk di dalam kedai saya untuk tingkatkan algoritma dia. Bolehkah? Boleh. Masuk je. Kalau nak beli, carry on lah. Andai kata kau nak masuk lalu, tengok sekejap, lepas tu keluar balik. Sebab saya nak tingkatkan algoritma kedai saya di dalam TikTok. So, saya buka beg kuning ni. Dalam masa saya buka ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh masuk berjalan-jalan di dalam tu untuk meningkatkan algoritma daripada saja-saja kan. So, saya pinkan kat situ. Saya kena pegang. Kalau saya tak pegang, lagi dia ada kena validation. Dia kena pegang. Bismillah. Okey. Yang berhajat untuk dapatkan sabun marjan, yang mana dah pakai, komen dah pakai kan? Yang mana dah pakai, komen dah. Tolong screenshot. Sebab dengan screenshot, kau boleh dapat benda ni secara dapat saja. Saya tak disebut perkataan tu. Alright. Masuk dalam ronda-ronda sambil tap-tap screen. Tengok kat dalam ni. Okey, saya hanya ada 2 produk saja. Produk saya sendiri. Thank you, I. Terima kasih, bye. Terima kasih yang buy. Yang buat payment sekarang boleh dapat 2 hanya dengan beli 1.
Beli satu, dapat dua-dua ni. Tapi bukan satu ni lah, satu ni. Hak ni tak payah beli. Hak ni boleh dapat saja. Alright. Thank you. Tekan tap screen, share. Yang dah ronda masuk, komen dah ronda. Untuk apa sabun? Subhanallah. Sabun ni sabun mandi. Hari-hari kita mandi. Hari-hari kita mandi guna sabun. Beza dia, mandi guna sabun ni, dia restore kita balik. Restore. Dia jadikan kamu kembali remaja. Di sudut tenaga, rupa, kulit dan wanita, grip ketat balik. Barang mereka boleh ketat balik. InsyaAllah. Okey. Pak Yus, kau berniaga, kau fokus je lah kat produk. Kenapa kau risau sangat? Saya juga berada di Malaysia. Tuh, okey, dah guna terbaik. Fatah botak dah guna. Fatah boleh tak naik kotak ni, cerita kat kita. Kan, tuan dah berapa ketui tuan beli sabun ni? Tuan dah ada sabun ni berapa ketui? Dah berapa ketui dah tuan ada sabun ni? Subhanallah. Kenapa ni Ulhaq, kenapa kamu nak saya ni jangan campur bab politik apa semua? Kerana saya ni padu ke? Kau macam mana? Awak tergugat ke? 6 ketui? Oh dia. 6 ketui, babe. 6 ketui dah. Sampai 6 ketui tu. Awak yang sampai 6 ketui ni. Siapa lagi yang pernah guna sabun wajah? Okey, saya tutup beg kuning ya. Saya pergi tak? Beg kuning saya buka sebab tak nak pegang. Saya tak nak pegang sabun. Alright, dah. Okey. Sekarang peluang dibuka untuk fitnah sesama Melayu. Wow, terima kasih. Oh, thank you, bye. Abang Mat idola saya. Pasal Abang Mat saya kenal pas. Tapi sekarang Tuan Guru ni Aziz je. Lah ni calo lah jadi tinggal. Alhamdulillah. Terima kasih, geng. Ingat yang mana yang ni dalam kotak ni harga dia 27.9, jangan beli. Hak ni boleh dapat free. Alright? Hak ni boleh dapat free. Yang ni jangan beli. Nak beli yang ni. Sebab apa beli yang ni? Auto dapat yang atas ni sekali. Dapat free kat atas. Tapi kena screenshot lah. Screenshot, hantar gambar screenshot dekat sini. InsyaAllah. Okey, perniagaan mata pencarian sambil terus berjuang, setuju? Saya tetap berniaga, membantu memberi manfaat. Bagi manfaat. Kembalikan keremajaan kulit tuan-tuan jika ada kudir, kurap, gatal-gatal. Kan? Ada masalah vaksin. Sebab masalah vaksin kan, problem. Jika korang nak dengar, jika korang nak lah, kalau korang nak lah perkongsian ni, saya boleh kongsikan. InsyaAllah saya boleh kongsikan. Banyak manfaat terbaik, Alhamdulillah. Agak-agak boleh hilang penyakit hati, InsyaAllah. Masalah hati ni biasanya dia berpunca daripada pengambilan jenis metadon, arak. Tu orang panggil masalah hati. Masalah hati, insyaAllah. Terima kasih Pak Yus Abu Marjan. Telah saya terima. Terima kasih, Alhamdulillah. Lepas tu ada banyak. Ada kelomomo clear, ada kutu-kutu clear, jeragat, jerawat clear. Yang mana dah 5 tahun, 7 tahun, 11 tahun masalah kulit clear. Saya nak baca komen-komen apa? Sebab tu saya tak mau clear banyak-banyak. Pakai cerita kat saya. Nak kita dengar cerita pakcik ni. Pasal pun dia order banyak. Nak call dia. Saya tak pernah lagi call dia. Apa cerita tak? Call dia nak tanya apa benda kan. Order apa banyak. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yus. Jelas, so dengar jelas. Baik, terima kasih. Kalau jelas komen jelas. InsyaAllah Pak Yus, saya kalau ada lagi, saya akan order. InsyaAllah Pak Yus. Berapa yang tuan order kat saya ni pada asal mula beli seketui je pun. Iya benar-benar tuan. Begini 50 ketui. Kata orang kalau tak ada bukti, kita tak berani mencuba. Tak berani. 50 ketui ya. Sabun ni 50 ketui. Terbukti ni. Oh, terbukti macam-macam cerita Pak Yus. Hebat Pak Yus. Tulang pun boleh tertanggal Pak Yus. Allah Akbar. Allah Akbar.
saya pernah hantar gambar. Lekat kawan tulang. saya yang kena tulang masuk hospital tu. Tabuk. Saya ingat tuan tanya saya untuk tulang. Saya tak jawab apa tak. Orang ni nak claim ha? So, okey. Tidak tuan. Doktor tak boleh nak dapat tuan tulang. Allah. Apabila saya dengar dia cerita dia masuk hospital, dia kena tulang. Keluar pada datang ke rumah saya bagi je tuan sabun yang tuan bagi saya beli dengan tuan tu. Pakai ni saya cakap, cuba. Saya cakap orang batuk boleh baik. Saya dengar, saya cakap, saya ikut live. Terima kasih, Pi. Ya. Terima kasih, baik. Hari ni dicuba Pak Yus. Tak berapa hari Pak Yus. Dia tunjuk yang gambar saya tengok. Keluar. Yang gambar pukulan tulang tu. Tulang. Tulang ni kasih ada gambar, tunjuk gambar tulang. Ada gambar saya sendiri. Dekat tali tape tu. Babuk tu. Allah subhanahu. Dia saya bercerita ni tuan. Saya pun terkejut ni. 2 cm. Saya Tulang. terus lebih kurang 30 orang Pak Yus yang pakai Pak Yus sabun Pak Yus ni. Yang saya order. 30 orang. Tapi 50 ketul lah sabun ni. Saya cakap, pakai dulu, pakai. 49, 50 ketul. Anak saya, pakai. Isteri saya, pakai. Cuba. Melecet Pak Yus. Bulan puasa. Melecet. Cerita benar. Bukan cerita garut. Bukan cerita mudah. Cerita benar. Kita kata yang benar. Sebab kita yang pakai, kita tahu. Sampai melecet. Ya tuan. Melecet tu lutut ke? Pensel kita kena korek Pak Yus. Luar kulit dia lah. Umur berapa ni tuan? 58 tuan. 50. Umur 58 Subhanallah. Ya, 1967 tuan. Energi. Betul-betul ketat pakai. Bini tu. Ya tuan. Rumah saya yang pertama 60 tuan. 60. Isteri kedua saya 48 tu. 60. Ketat balik. Ya, isteri kedua 48. 48. Ya, Subhanallah. Dua-dua jadi nak darah. ya tuan. Bukan kata je tuan. Sebab apa kita nak cerita tuan, pakailah. Sebab tu saya sure kan semua kawan-kawan saya Ketat. semua dah kahwin tuan. Kalau mereka saja ketat, kita tak okey, tak adil. Kita macam mana? Ya benar. Ya. Kita pula macam mana? Macam mana? Dah, kalau perempuan ketat, kita okey tak? Boleh handle tak? InsyaAllah Pak Yus. Kalau tidak takkan lah. Melecet. Maknanya dengan kita sekali jadi steady. Iya. Gaduh. Gaduh. Pedih. Macam mata Ketat. kena sabun. Pedih. Minta maaf Pak Yus. Ya. Ini bukan lebih Pak Yus. Tak ada. Ini cerita nyata tidak. Pasti Pak Yus tengok. 1 bulan lebih je. Satu bulan. Banyak saya order. Semua. Pak Yus. Tuan order saya 1, 8. Semua ada dalam kat 50 biji. Ya. Lepas Thank you tu, follow. Muhammad Abu Bakar. Macam muka awak. Ayong thank you share. Hello. Kau tengok muka kita lain. Baru pakai 2 kali. 2 kali pakai. Baru pagi. Baru petang. Baru pagi sekali. Pakai. Aku nak pakai. Lain macam ke. Nak tegur. Malu je dia. 48 pun tegur. Terus. Saya kat kalau gini. Inilah. Bak sabun. Saya kasih. Diorang tengok. Diorang cium. Cium tak payah. Tengok tak payah. Beli. Pakai. Untuk kesihatan bertakut. Kata saya sendiri. Belilah. Kalau berubat, berapa banyak nak pakai? Saya ni dah macam-macam jenis. Sabun asam jaul. Sabun lima. Sabun lenggang. Sabun apa? Alhamdulillah, Pak Yus. Inilah sesuai agaknya dengan kulit saya. Subhanallah. Masalahnya Rumah saya. sesuai dengan rumah anak apa Sesuai dengan saya. Semua sekali. habis. Anak-anak saya pakai. Alhamdulillah tak ada yang tertinggal. Abang saya yang tua tu. Kebetulan ada dengan saya ni. Ya. Saya kasih dia pakai. Dia tu gaul. Hitam pakai Yus. Pakai. Akhirnya warna hitam tu dah makin cerah bagi saya. Gaut yang warna hitam tu Ya. dah makin cerah. Maknanya dia boleh buang urine acid. Ya. Ini saya sendiri. Abang saya. Depan bilik mata saya. Saya hari-hari saya tengok. Nama je sabun dah. Nama je sabun. Tapi saya dah dengar apa asyik sabun tu. Saya cuba Pak Yus. Saya nekat terus. Tuan-tuan kenal saya kat YouTube kan? Ya benar-benar. Kat YouTube. Saya dah ikut pun. Saya kenal juga. Dengan keberanian Pak Yus. Menegakkan kebenaran. Dengan kejujuran Pak Yus. Itu yang saya beri kita tak hati. Terima kasih. Ya, bukan muji Pak Yus. Saya bukan kata yang benar.
saja. Hidup ni nak apa lagi, nak kebenaran tuan nak. Ya, benar-benar. Itu saja. Lain tak ada. Kebenaran tu yang kita akan bawa. Itu saya lebih selesa, saya berselesa biar orang hak guna tu tolong ni. Kira saya tak tahu ni boleh macam mana boleh terkeluar tulang Tulang Pak Yus. Saya tunjuk gambar saudara saya tu kena tebuk Pak Yus. Tulang tak keluar Pak Yus. Dah tebuk tulang tak keluar. Doktor nampak tulang X-ray, tapi doktor nak pergi ambil tak dapat. Tebuk dah tebuk. Akhirnya balik rumah, kebetulan dia datang, saya suruh dia pakai. Baru 3-4 hari je dia pakai. Itu yang kecil je saya bagi. Dia terus beli lagi satu. Seriak dah saya. Ini sampai yang saya order 2 tu, yang pengarisan saya order 2 tu, untuk dia lah. Allah Akbar. Saya risau sikit pasal lambat sikit dapat. Hari tu jadi spoil tu ya. Jadi Alhamdulillah, saya yakin. Cuma risau lah benda tu orang tanya ke kau nak pakai. Yang kecil kena habis ni. Saya pun tak mau benda mereka terputus. Pasal mereka baru kali tak pakai. Bila saya nak benda tu terus kan. betul. Baru mereka nampak hasil. InsyaAllah dia macam mungkin anak-anak tadi dia orang lagi. Dia pun keluarga besar. Ya. Saudara-saudara saya yang kat Pontian pakai 2 keluarga saya bagi kat Rambut tumbuh dia pun. Jealous lah. Itu pun dia order lagi. Itu order sampai 4. 5 dia order. Saya bagi. Alhamdulillah Pak Yus. Banyak terima kasih Pak Yus. Terima kasih sangat. Terima kasih juga tuan. Sebab cerita-cerita tuan bagi saya ni. bersyukur saya dapat kenal tuan. Saya dapat kenal Pak Yus. Alhamdulillah Allah buka Thank you, pintu follow. saya. Untuk mencuba produk Pak Yus. Alhamdulillah banyak terima kasih. Syukur saya. Ini semua dengan izinnya Allah. Hendaknya. Terima kasih Pak Yus. Baik, terima kasih juga tuan. Terima kasih kembali. Sama Sama-sama. Pak Yus, kalau saya ada masalah sama Pak Yus, saya terkasar bahasa. Saya tak pandai menulis Pak Yus. Saya nak type pun saya tak pandai Pak Yus. Oh Pak Yus. Okey, tak ada apa. Ya Allah. Seronoknya saya dengar sampai macam tu sekali Sabu Marjan ni. Ya benar. Seronok Pak Yus. Saya dapat tolong saudara. Saya beri dia dapat dia pakai sampai terkeluar. Doktor tak boleh ambil Pak Yus. Tak boleh keluarkan. Mana? 4 hari dia pakai boleh terkeluar dekat bawah pangkal lidah. Keluar ke bawah pangkal lidah. Ya. Itu tulang dia yang saya tunjuk tu gambar dia berapa sentimeter tu. Allah. 2 sentimeter tu. Itu tulang ikan sisi. Tulang ikan? Ikan sisi. Ikan sisi. Ikan sisi. Rambut lembut tu. Tumbuh tu. Tertebuk tu kat mana teguk Aku tengok dia pun tumbuh rambut. Aku pun dah tumbuh tak. Dekat bawah peti suara. Oh, tak dapat. Yang dia tampal tu. Tak dapat. Tak dapat tuan. Dia dulu nak tengok. Dia tak berani. Dia tu tak jumpa. Dia tu kata dia dah termasuk dalam daging. Tulang ikan. Dalam lidah. Share komen lah. Baca komen ni. Orang pakai spek nak baca komen apa. Pagi tu dia tu sedih. Tulang dah keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak susah tu ayah tak keluar tu. Ya. Boleh melarat tu. Dengan izin Allah tu jadi macam tu. Ya benar Pak. Benar. Alhamdulillah gembira saya Pak ya. Saya pun sangat gembira dengar cerita ni. Banyak Saya benda. pun tak sangka Pak Yus. Saya pun tak sangka. Saya cuma cakap. Saya dengar. Cubalah. Mana tahu dengan izinnya. Dengan tak berkatnya. Cubalah. Cuba. Ada sebab sebenarnya saya tak claim dekat sini. Saya takut orang mengharap sesuatu kan. Saya kata pakai je lah. Benar. Tapi yang pakai dia tahulah. Yang pakai tahu. Masing-masing pakai dia rasa semua keistimewaan. Dia orang tahu. Di mana kelemahan dia. InsyaAllah di situ akan ada terbukti. Kalau dia kata dia seorang tu ada pada buta. Dia akan diubat pada pada buta. Kalau seorang tu ada pada kurap, dia akan ubat pada kurap. Seorang tu pada kemampuan, dia akan ubat pada kemampuan. Di mana kelemahan ni, kita tak menjanjikan. Ni biar atas biar bagi Kita tu. InsyaAllah pakai je. InsyaAllah. Dia seolah-olah macam dia restore kita balik ya. Ya benar-benar Pak Yus. Tenaga dia macam Pak Yus. Tenaga yang tu betul. Tenaga. Itu yang tu. Segar Pak Yus. Abang saya dah 70 lebih Pak Yus. 70 lebih 20 lebih. Bertenaga semula. Alhamdulillah. Kembali bertenaga.
70 lebih yang gout tadi kan? Saya cakap segar tu. Alhamdulillah. Segar. Dia border satu ni. Terbaik sabun. Tak payah sabun pun terbaik. Lanjut. Lanjut pakai sabun kan? Korban kata orang. Satu kebaikan kita dapat buat kat dunia ni, jadilah Bayus. Kembali remaja lah. Kembali remaja. Begitulah Bayus. Begitulah Pak Yu. Saya pun Orang Johor. itulah anugerah Allah. Anugerah Allah. Bukan tahu pun apa jadi, saya buat je. Ya, benar-benar. Pak Yu pun tak janji dengan saya. Tak tahu, saya buat sabun ya. Jadi macam-macam. Berkat kejayaan saya pakai, Alhamdulillah. Sangat. Rumah saya sendiri pun memuji. Risau kata dia, lambat sampai kata. Oh, risau. Saya pun dapat tahu. Tuan kata tak sampai dah seminggu, dia kata. I love you. Oh. Bini puji. Abang lain macam abang. Sabun ke apa ni? Ni sabun ke apa? Nama je sabun. Betul lanjut. Nama je sabun. Tapi hampa tak payah minum kopi Viagra, tak payah. Viagra tak payah, minyak lintah tak payah. Nak pakai, nak bagi kebas, bagi tahan lama, tak payah. Apa tu? Apa nama? Gambiak Sarawak, tak payah kebas, tak ada rasa. Ni ada rasa, melecet. Pak Long tadi melecet. Dia punya tenaga dia. Tak payah pakai Viagra, tenaga. Dengan rumah boleh pakai sekali. Siap ketat ni. Umur 60 ketat, 48 pun ketat. Dia jadi asal balik. Restore balik. Itu kelebihannya. Dia restore. Menarik ke menarik cerita sabun ni? Menarik, cik. Dah macam kambing gurun je aku tengok. Tak apalah, macam mana pun tak apa. Dah macam mana dah nampak macam kambing gurun? Tak. Takkan nak ni kot. Dah macam tu rupa dia. Dah macam itu pandangan dia. Komen sikit geng hampa semua daripada mana duk layan live ni. Terima kasih teman saya. Duk layan live daripada mana, komen sikit. Takkan sebab hang tengok apa benda yang hang nampak tu penting sangat untuk, kan? Dia tak lagu tu. Ya, betul tak? Cerita sabun tak apa. Memang standard dah. Hak ni kena cerita juga, kan? Tapi at least ada orang tahu. Sebab tu kita nak batak view. Kita nak share. Dah orang tanya, saya jawab lah. Tapi terima kasih hampa semua yang melawat masuk dalam kedai, sharing, sembang. Kita sembang. Tapi kita still ada 45 mata memandang, betul tak? Haters kita bergeluar lah. Dia tengok kita start berniaga. Sambil-sambil. Okey ke okey? Saya tahu macam mana view boleh naik, insyaAllah. Kan? Tapi soalan cantik, cerita pun cantik lah. Lebih berminat bab politik saja. Tak apa. Itu minat mereka. Tak kalau orang mana suka kepada jurujual? Mana ada suka pada salesman? Tetapi orang suka pada story. Betul tak? Tak ada masalah yang tu. Sebab tu saya tidak menjadi jurujual. Cuma andai kata dia orang rasa perlu, on lah. Itu kita kata. Kalau tidak dalam TV tu iklan menjadi. Cerita sejam, ada iklan sikit. Kan? Sebab apa?
Itulah. Sebab tu saya tak buat. Saya buat live saya macam ni. Bolehlah kita kongsi-kongsi manfaat. Kongsi ilmu. Tapi kita tengok dalam ramai-ramai, kita masih ada lagi 43 mata memandang kawan-kawan kita yang, macam menarik sabun ni. Dia tengok-tengok bawah tak ada beg kuning, dia pergi kat bio. Dia tak sabar, dia tanya mana beg kuning bio, nak beli ke? Kan? Cuma dia beli time ni dapat free lah. Beli time ni kan dapat free lah jawab dia. Ada setengah juga yang beli tu sebab support saya. Dia tak tahu nak support Pak Yu macam mana. Bagi dah. Support bisnes ya. Support pakai-pakai, padu lah pula. Kan? Ada juga yang macam tu. Tapi macam mana pun okey. Doakan rambut saya tumbuh. Sebab saya tengok rambut dia pun tumbuh. Ramai tumbuh rambut. Saya pun nak ke. Terima kasih geng. Yang mana yang buy, yang masuk melawat dalam kedai saya. Bukan bila pun masuk melawat. Nanti TikTok dia kata algorithm tu naik. Dia tahu ada orang suka banyak masuk kedai dia. Kan live kita ni ada sampai cerita pasal sabun, sampai live ada nampak beratus-ratus orang style. Buat BTT pula. Orang suka dengar cerita kita. Tapi lagi ramai kalau kata macam Fatah naik kan, share pengalaman. Orang suka. Pengalaman-pengalaman orang suka dengar. Dia macam politik juga. Hak yang beli sampai 50 biji tu asal daripada politik. Dia support, dia beli sebiji tawan. Beli sebiji pakai 2 kali orang tegur. Kawan nelayan. Faham lah nelayan. Macam nak belah Johor kan. Dia nelayan. Sekali tengok jadi macam tu. Macam mana geng?